Tidur. Baik cikgu, jumpa lagi. Hati-hati bawa kereta tu cikgu. Okey, jumpa esok ya semua. Okey cikgu. Tak sabar aku dah nak balik rumah cepat. Aku nak main game CPM hari ni. Kita main sama-sama lah kejap lagi. Okey, on. Laju-laju nak gimana Zul? Relax lah, lepak lu. Aku lapar tu. Dari pagi lagi aku tak makan. Dah lah pagi tadi aku tak sarapan. Siapa suruh tak makan? Badan aku tak sihat lah. Aku tak selera lah nak makan. Cikgu botak dah sampai. Korang buat apa ni? Tak buat apa cikgu, saja je borak. Pergi balik lah, tak puas lagi ke korang borak dalam kelas tadi? Pergilah balik rumah tu, tolong mak ayah ke, belajar ke, lagi bagus. Ya cikgu, terima kasih cikgu. Kami pun dah nak balik dah ni cikgu. Yelah, cikgu gerak dulu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tiara menggamit kenangan zaman Cikgu lagi bersekolah. mana? Tiara mimpi kita bersanding atas kayangan. Seakan bisa ku sentuh peristiwa semalam. Di malam pesta engkau bisikan Nak gimana tu? Untunglah gawe dating. Sibuk dia fitnah. Kita terpaksa berpisah untuk mencari arah. Kita dipukul ombak hidup alam yang nyata. Engkau jauh meniti puncak menara gading yang menjanjikan hidup sempurna. Tapi aku hanya tunduk ke bumi, hidup tertekan. Apa tu? Ayah saya. Tiara, masuk. Ayah tak suka Tiara berkawan dengan mamak ni. Nak berkawan, carilah kawan yang setaraf dengan Tiara. Apa salahnya saya berkawan dengan dia, ayah? Dia manusia juga. Masuk kereta sekarang, ayah cakap. Budak, lepas ni kau jangan berkawan lagi dengan Tiara. Faham? Disebabkan Tiara berkawan dengan kau lah dia berani lawan cakap aku. Kalau aku nampak lagi kau rapat dengan Tiara, siap kau. Jika kau bertemu aku begini, berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi. Di penjara terkurung terhukum, hanya berteman. Tiara, tolonglah dengar cakap ayah. Jatuh standard ayah depan kawan-kawan ayah kalau dorang tahu Tiara berkawan dengan budak miskin macam tu. Tak pelaklah macam tu. Tapi ayah kena ingat, banyak harta bukan jaminan kita untuk masuk syurga. Sejak bila Tiara pandai melawan cakap ayah ni? Tiara! Ni mesti sebab budak tak tahu diri tu. Weh, Jamal, cepatlah kerja aku. Kau ni lembab lah, Mal. Aku letih lah. Man, jomlah join sekali main dengan kita orang. Aku nak pergi tukar baju jap. Nanti mak aku marah. Apa barang takut dengan mak? Bagi. Aku bagi sekali kejap lagi kat muka kau. Dah lah geng, aku penat lah. Main benda lain lah pula. Assalamualaikum, Mak. Saya dah balik. Saya lapar lah, Mak. Amboi, senang hidup kau balik sekolah terus nak melantak. Engkau ingat aku ni kuling kau. Tapi, Mak. Kau pergi dapur sekarang, kau pergi basuh baju kat belakang tu. Yelah, Mak. Lepas tu mau pelantai. Pergi sekarang. Woi, jangan lupa basuh pinggan mangkuk tu sekali. Dasar anak tiri tak boleh pakai. Jomlah kita gerak. Kita main kat patang bola tu pula. Kat sini bosan lah. Pusing-pusing. Bikin pening. Okey, jom. Jom. Woi, kau tunggulah aku. Korang ni tak setia kawan langsung dah. Penat ya? Kenapa kau tak nak sambung belajar, Man? Aku bukan tak nak sambung belajar, Zul. Tapi, yelah, mak aku tak mampu. Mak aku tak bagi aku sambung belajar. Sebab tu aku memilih untuk bekerja. Banyak bersabarlah, Man. Kat mana pun kau bekerja, semoga berjaya. Amin. Terima kasih, Zul. Aku minta tolong jagakan Tiara untuk aku. InsyaAllah, Man. Kau jangan risau. Aku pastikan tak ada orang boleh kacau Tiara. Terima kasih, Man. Tu ada teksi tu. Kuih talam, kuih kuaci. Nak naik taksi? Ya, bang. Nak pergi mana? Nak pergi City 1, bang. Okey, mari naik. Berapa ringgit, bang? Taksi ni guna meter, bosku. Tak boleh nak nego-nego. Okey, bang. Jap, Tiara, Ya, Man. Man harap Tiara boleh jaga diri dan juga boleh jaga hati untuk Man. InsyaAllah, Man. Man pergi untuk sementara. Man janji lepas Man mampu tanggung hidup Tiara, Man akan datang halalkan Tiara. Amin. Tiara akan selalu tunggu Man balik. Boy, cepat, okey? Okey, Zul. Tiara, aku pergi dulu. Elok-elok, Man. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti kalau dah sampai, bagi tahu, Man. Okey. Nak turun kat mana ni? Turunlah kat bandar City 1 tu, bang. Okey, meledang. Kesian, Man. Tak boleh nak sambung belajar. Nak buat macam mana? Kita nak bantu pun tak boleh. Itulah. Jomlah aku hantar kau balik. Cintaku yang suci ini.
how can the opportunity to accelerate women's professional development Terima kasih. Okey, malu apa bosku? Di penjara terkurung terhukum hanyalah bertemankan Terima kasih Encik, datang lagi. kau menghargai. Hai, selamat datang. Nak order apa? Tak, saya tak nak order. Tapi saya nak tanya, kat sini ada kerja kosong tak? Kerja kosong Bahagian manager sekarang ni ada kekosongan. Kalau berminat, bolehlah memohon. Syarat dia apa je bang? Syarat dia yang pertama kena ada diploma lah. Kalau setakat lulusan SPM, tak lepas. Oh ya ke? Tak apalah kalau macam tu. Terima kasih banyak bang. Kak, saya pergi dulu ya. Okey, sama-sama. Inilah budak zaman sekarang. Baru habis SPM dah sibuk nak cari kerja. Bukan nak sambung belajar masuk universiti. Tak baik cakap macam tu tau. Manalah tahu orang tua dia tak mampu. Kita mana tahu. Ya Allah, ya Tuhanku, permudahkanlah urusan hamba-Mu ini untuk mencari rezeki, ya Allah. Harap-haraplah ke atas tu ada kerja kosong. Kalau tak ada, mana lagi aku nak cari? Jai, tengok tu. Apa dia? Ada mangsa. Wow, mantap. Kita nak buat apa dengan budak ni? Nampak gayanya macam sengkek Kita je. pau lah apa yang dia ada. I got supplies. Nak pergi mana? Saya nak cari kerja bang. Oh, nak cari kerja. Kau tahu tak? Kau dah salah jalan. Tempat ni kawasan aku, tahu tak? Ya ke bang? Maaflah, saya tak tahu bang. Nak lalu sini tak? Nak bang, boleh. Kalau kau nak lalu sini, boleh. Tapi kena bayar lah. Saya tak ada duit bang. Tak apalah, saya patah balik je lah bang Kau dah masuk tempat aku, senang-senang kau nak patah balik. Itulah. Yo, pergi cek poket dia. Baik, bos. Ya ke tak ada duit? Mari sini aku nak tengok. Tu kat poket tu apa? Phone Janganlah bang. Sini ni je yang saya ada bang. Bagi sini. Oh, dia melawan lah geng. Apa lagi? Belasah lah dia. Bang. Jangan bang. Lain kali masuk tempat orang bagi salam. Kalau dari tadi kau bagi kan senang. Ambil phone dan duit dia. Mendapat. Boy, apa korang buat ni? Kamu nanya? Kamu bertanya-tanya? Ya udah, biar aku kasih tahu ya. Mari, kasih aja sama dia. Meladang. Woi, ada polis. Nasib kau baik hari ni. Kalau Alamak, tak, lari. Ya, je kepala kau. Sekali pun jadilah. Pelak. Woi, mana kau nak lari? Alah. Lari baik lari. Samseng tai kucing. Apa Nampak kes ni? polis lari. Woi, dek. Kau okey ke? Saya okey je bang. Sikit je ni. Terima kasih lah bang sebab tolong saya bang. Tak ada hal dek. Adik nak ke mana ni? Encik, kalau rasa keselamatan Encik terancam, nanti boleh buat report polis ya untuk backup. Baik tuan. Terima kasih banyak tuan. Adik, betul ke okey? Betul bang. Barang apa je diorang ambil? Phone saya dengan duit saya bang sikit. Adik dari mana nak ke mana ni? Saya datang daripada kampung untuk mencari kerja bang. Kerja apa yang adik cari tu? Saya tak kisah bang, janji kerja. Kat tempat abang ada kerja kosong. Tapi kerja car wash lah. Kalau adik nak, bolehlah adik kerja dengan abang. Tak bisa bahasa Inggeris saya bang. Car wash tu apa bang? Car wash ni bahasa Melayu dia cuci kereta. Oh, boleh bang. Saya kerja apa-apa je boleh bang. Okey, kalau macam tu, jomlah ikut abang. Minta maaf bang, nak tanya tempat tinggal ada tak bang? Jangan risau, semua saya sediakan. Cuma makan je lah, kena beli sendiri. Macam mana? Boleh? Boleh bang, boleh. Okey, jom. Tapi duit saya tak ada bang. Duit saya tadi diorang dah ambil semua bang. Tak apa abang faham. Nanti abang bagi duit je. Tapi kena tolak gaji lah. Okey bang, boleh bang. Terima kasih banyak lah bang sebab tolong saya bang. Tak ada hal lah. Okey, siap jalan. Mas, mobilnya bisa maju sedikit lagi enggak mas? Airnya enggak sampai ni, gimana mau nyucinya? Car wash ni saya punya, kat sini lah tempat kamu bekerja. Okey bang, boleh bang. Maju sedikit lagi pak. Stop. Mantap Pak Samad. Hey, kasih bilas cantik-cantik sikit. Okey pak, siap pak. Selamat jalan pak. Semoga tak berangkat di jalan pak. Jom.
Kat sini ada 2 orang pekerja. Selamat sore, Pak. Susanto ni ada kawan baru. Start hari ni dia kerja kat sini. Ajar dia cara cuci kereta dengan betul. Jangan bully dia pula. Okey, Pak. Bisa, Pak. Okey Man, nanti kamu belajarlah dengan Susanto Agus tu bila nak balik kampung? Minggu depan dia pulang, Pak. Okey lah, susah nak cari pekerja macam dia. Harap-harap Man selesa lah kerja kat sini. InsyaAllah, bang. Tak apalah kalau macam tu. Man, nanti kalau perlu apa-apa, bagi tahu je saya. Okey, bang. Okey lah, Susanto, Agus. Aku pergi dulu Ajar Man ni basuh kereta dan gosok kereta dengan betul Siap, Pak. Bisa diatur, Pak. Kesini, biar aku ajar kamu cuci kereta yang betul ya. Oh iya, nama kamu siapa? Panggil je Man. Okey, Man. Beginilah cara cuci kereta dengan betul. Saat gosok kereta, badan harus bergoyang, Man. Barulah benar, Man. Oh, dia kena goyang sekali Iyalah, kalau gosok biasa dia nggak bersih, nanti masih kotor mobilnya. Biar aku tunjukin caranya, gimana caranya cuci mobil dengan cara bergoyang. Sini, kamu lihat aku dengan kawan aku nih, si Agus. Beginilah cara cuci kereta dengan betul, baru keretanya bersih, nggak ada debu-debunya. Oh, okey. Nggak apa-apa, kamu pelan-pelan aja, aku ngerti kok kamu masih belajar. Oke, yang seterusnya maju, Pak. Maju lagi lah, Pak. Aduh, Bapak Fajar. Abang dah berapa lama kerja sini, Bang? 2 hari selepas aku lahir, aku terus kerja sini. Tak ada lah gurau, baru 2 tahun. Bang dah kahwin Belum ada rezeki, Dek. Sekarang ni fokus untuk simpan duit je. Ayah, tolonglah jangan buat macam ni. Ayah, Sekarang kau ada 2 pilihan, Tiara. Kalau kau tak nak sambung belajar, kau kena nikah dengan Sol. Tiara tak nak. Kalau Tiara tak nak, biar ayah dia yang pergi dari rumah ni. Ayah, tolonglah jangan buat Tiara macam ni, ayah. Ayah buat untuk kebaikan Tiara. Apa yang Tiara harapkan sebetulnya dari budak miskin tu? Sol tu jauh lebih baik dari budak tu. Sol tu anak datuk Tiara. Senang hidup kau nanti. Tolonglah dengar cakap ayah. Ayah, tolonglah bagi peluang untuk Tiara, ayah.